Habis raya duit pun habis. Tahun lepas cakap nak berjimat, tapi tahun ni pun sama. Kenapalah setiap tahun kita ulang masalah yang sama? Adakah kita salah bajet ataupun kita salah berbelanja? Hari ini saya nak tunjukkan satu game changer tabungan emas untuk raya tahun depan. Simpan duit biasa ada dua risiko besar. Pertama tuan-puan, iaitu boros, yang mana mudah untuk bocor. Asalkan nampak saja ada sale, duit kita akan lesap. Kedua, susut nilai. RM100 hari ini belum tentu cukup untuk kita beli benda yang sama pada tahun depan. Tapi emas, pertama, nilainya lebih stabil. Kedua, susah untuk bocor dan tak mudah untuk dicairkan. Ketiga, boleh menjadi penyelamat bila masa ekonomi tidak menentu. Jadi cara nak mula macam mana tuan-puan? Pertama, tetapkan matlamat. Contohnya 10 gram emas untuk raya 2026. Kedua, pilihlah kaedah simpanan emas fizikal ataupun guna akaun emas yang ada di syarikat public gold. Ketiga, konsisten dan simpan sikit-sikit setiap bulan. Duit raya tahun ini habis macam tu je. Jadi tuan-puan, janganlah ulang kesilapan yang sama. Mulai tahun ini, mulakan tabung emas daripada sekarang. So tuan-puan, komen nak mula kalau anda serius nak ubah keuangan untuk raya tahun depan.